hari cerah bersinar terang. Di channel Rosie kita terbang, cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat-sahabat semua di Rosie Kali Channel. Pagi ni saya berada di sekarang dah ada di Pantai Remis dengan Amjala kan. Baru sampai ni. Tengok dengan ombaknya kuat. Cabaran hari ni ombak kuat, tengah angin kuat. Dah start hujan dah. Tak tahu lah macam mana. Tengok kalau saya test lah dulu. Sekejap lagi test ada. Kalau rasa tak okey, balik lah, batalkan lah. Saya tunjuk pemandangan dulu tengah angin. Tengok ombaknya. Inilah cabaran ni. Tapi memang air tengah naik lah. Saya sekarang sorang-sorang dekat sini. Nak start ke tak? Air tengah naik. Try lah kita try. Kawan, sorry kawan. Tadi rupanya saya tak rekod. Ya Allah. Ingatkan dah rekod. Ni hasil setakat ni lah kawan-kawan. Saya baru saja 2-3 kali tebar. Ni hasil setakat ni. Alhamdulillah. So saya akan teruskan lagi. Saya pakai jala udang. Ingatkan nak menjala udang kalau boleh, tapi udang macam tak ada lah. Ui, ni belacak ni. Berat. Oh, ada siko. Alhamdulillah. Belanak. Okey, seko. Okey, ada belanak tapi tak besar kawan-kawan. Saya masih menunggu kalau ada ikan belanak yang besar. Oh, ada 2 ekor. Alhamdulillah. Okey, letak dulu. Ni. Okey, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Saya biasa kalau spot ni saya biasa pergi malam lah. Lama ni apa Okey. Beranak Okey ni So update setakat ni. Ni hasil dia. Kita terus menjala lah.
Oh ya, alhamdulillah. Ada belanak. Alhamdulillah. Ada. Tengok gagak. Gagak kat sana. Dia dah biasa gagak ni. Orang kan biasa menjala kat sini. Jadi bila orang lepas menjala, ikan kecil-kecil tu orang buang. Bagi ni, kadang-kadang anjing menunggu kat sini. So alhamdulillah rezeki kawan-kawan. Okey. 2 ekor. Dah. Kita masukkan. Okey. Oh alhamdulillah ada lagi. Mak. Ada. Stokin pun dapat, masya-Allah. Okey. Untuk seko je. Oh ada seko, alhamdulillah. Dah. Oh, tak apa. Okey, hasil setakat ni alhamdulillah ada. Ini alhamdulillah kawan-kawan. Ini kecil-kecil ni ambil lah. Kita buat ikan perkasa, bukan perkasa, ikan kering. Lama ada batu lah kat sini. Ui, bahaya tak terlepas. Saya ingat tak ada tadi kan. Rupanya dah. Oh. Okey kawan-kawan, dapat. Wah, ada rupanya. Okey. Dapat seekor.
dekat ni. Sampai atas jala dia naik. Ada tak? Tak ada lah. Kawan-kawan, ikan kitang. Dia tajam tau ikan ni tau. Kalau yang besar tu kena hati-hati. Dia punya ada duri. Tajam. Ini kecil. Wah. Kecil-kecil kawan-kawan. Tajam. Ada hasil. Tengok lah. Yang ni kalau buat ikan kering memang sedap lah. Ni senangin. Tengok. Oh, diorang ni pasang pukat kawan-kawan. Nampak tak? Okey, alhamdulillah rezeki. Oh ya, alhamdulillah kawan-kawan dapat. Oh. Okey, ni dia. Alhamdulillah. Okey, update setakat ni. Okey. Alhamdulillah. Oh ada seko. Kan tak ada tadi. Oh ada. Ya, alhamdulillah dapat juga. Oh, alhamdulillah ada. Ada. Ni seko. Alhamdulillah kawan-kawan, dapat juga yang saiz boleh lah. Alhamdulillah. Mana udang tadi? Ada anak kecil. Pak, alhamdulillah baru nampak udang. Masya Allah. Ini nak apa? Buat mancing, umpan mancing ya? Kolam. Kolam sini? Kolam Sungai Janggut. oh, nakkan dia kat Dia dua kolam. Sungai Sembilan oh. Kan.
Sungai Janggut satu, lepas tu Penamaran satu. Oh, okey. Abang hari-hari lah kat sini Tak ada cuti hari-hari. Hari-hari Hari-hari. Tapi tengok air ke memang? Tak ada, sini jangan main. Biasa kita main dekat hydro. Oh. Itu lagi banyak ah. Kalau sikit-sikit tangkap depan ni je. Kalau 100-200 tangkap kat depan ni je. Sekali dapat banyak? Ni dapat tak tentulah. 400-500 lah, 500-600 macam tu lah. Banyak lah. Dia buat mancing kan. Boleh naik nak perlu? Kamu duduk belakang lah. Bismillah. Sini kawan-kawan, kita akan ikut abang ni menjaring ikan belanak ikan belanak. Okay. Main dekat ni apa ya ni dekat pokok. Sebab air dah surut kan? Air dah surut lah. Ni baru depan ni. Dari tiga ni. Dah surut lah. Banyak kan pasang kat sana lagi lah. Oh ya, pasang semua dah. Oh, dalam tu. Oh, lompat-lompat tau.
untuk berpolo lah. Abang-abang ni jaring apa? Jaring ikan belanak untuk dijadikan umpan lah dekat kolam pancing. Udang abang tak cari? Cari ikan je lah. Bukan kecil lah bang. Kita nak jago kelinci. Ya. Ini jaga ikan pun nangis rasa susah. Oh, ikan belanak ni. Sekali kena dua air batu. Pakai air batu nak tak oksigen. Aha. Ke on je air tu air panas. Aha. Air panas ni belanak tak tahan. Kita kena Oh. pakai air batu bagi air tu sejuk. Okey. Dia cepat ni kan. Dia tak tahan kan. Dia tak tahan. Itu dia jual macam ni. Dia saya tak pasti. Ni hantar je lah. Ini hantar je. So dia orang bayar berapa? RM1. RM1 seekor. Dia ni tension. Menangkan pikiran. Betul. Dua lepas tu pelawak dah abang datang, Ha. memang abang tak boleh nak masuk. Sebab Dia air dia busuk. Lepas tu dia macam air daripada Mancing. ni air beratas, air sampah. Naik dia punya macam oksigen, gas. Ha. Naik. Busuk Dia minggu lepas je. Rela secok dek lembu bang. Ya. Lepas tu ikan dia bang. Ha. Ikan dia air tu keluar je. Ikan tu lalu tepi tu mati. Ada video dia semua. Habis video Ada. Ikan tu mati. Dia nampak ikan tu jalan ke tepi tu habis. Tu mati. Dia disebabkan air tu, pencemaran air. Dia tak tahan lah ikan kan. Ini ikan dia air masin kan. Masuk air. Hari ni dah kena. Tak nampak air. Tolak apa? Buat rangkai lah. Dia lah ni. Boleh. Kita dapat hidup abang. Hidup. Pancing misalnya. Banyak. Berapa ekor? 120. 120. 120 ekor. Juga ah. Boleh. Kat depan. Okay kawan-kawan, kita nak kutip ikan. Kutip ikan lah, last trade lah. Trade last. Tu ada tu. Terlepas. Buka. Tu lah, tak banyak lah. Mati ni bagi kucing makan. Boleh mati. Makan tu ada kucing.
settle lah ni untuk hari ni. Dah setuju. Siap lah. So hasil dia berapa bang? 120. 120 je hari ni. Biasa standard dapat berapa? Kalau hari-hari? So dapat 600-700 lah. Ui, banyak hari ni sikit. Satu kolam ni yang satu kolam ni memang tak nak banyak. Satu kolam ni nak 100 lebih je. Kalau yang Panamaran tu dia mau. Ni kolam apa ni? Sungai Sembilang Dia tak banyak dia nak. Banyak. Dah mati Baik kucing kat makan. Kucing tu orang tahu hari-hari dapat makan. Oh. Ada orang buang. Makanan tak ada. Boleh. Sini Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey bang. Okey. Terima kasih Okey, Waalaikumsalam. Okey, bagus abang ni. Tadi banyak dapat dia keliling ikan pergi kat situ. Ni air dah surut dia. Pergi sini. Tadi banyak nampak. Kecil-kecil je. Dia nak yang buat umpan mancing. Dia akan hantar dekat kolam-kolam lah. Okay, alhamdulillah kawan-kawan. Ni air memang dah surut betul ni. Saya nak try kat depan sana tengok macam ni. Tapi ni dah surut. Dua ekor lah ni yang kecil ekor. Burung gagak tu. Dapat seekor senangi. Tu dia. Tu dia. Okey, kawan-kawan. Ada lagi udang. Udang. Dia naik pucuk memang udang ni naik pucuk. Ada lagi. Udang. Oi. Alhamdulillah. Okey, udang alhamdulillah. Ni. Ada lagi udang. Tu dia. Alhamdulillah. Seekor lagi. Okey, ni hasil kawan-kawan. Hasil menjala hari ni. Ini dia. Inilah hasil menjala. Kebanyakannya ikan belanak. Alhamdulillah rezeki juga.
Ni sebenarnya dekat Pantai Rim ni cantik sebenarnya suasananya. So, Alhamdulillah kawan-kawan, so dah selesai menjada. Lepas tu tadi saya ikut abang tu, brother tu, 2 orang pergi mencari ikan belanak. Tempat sini anjing ada lah, tapi dia jinak tau, dia minta ikan. Jadi dekat ni saya pakai ni DJI Osmo Action 5. Kita try yang ni. Okay, ini dia. So kita tengok hasil rakaman saya nanti. InsyaAllah cantik lah pakai DJI. Senang, kita pakai, kita sangkut dekat leher je. Ok lah kawan-kawan, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe channel Rozi Talib Channel, bolehlah subscribe. Yang dah subscribe, yang selalu mengikuti video-video Rozi Talib Channel, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. So sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.